Tajuk khutbah pada hari ini ialah mempelbagaikan sumber makanan asasi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dunia kini sedang dilanda krisis makanan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah memberi amaran keras bahawa peningkatan harga bahan makanan yang berterusan boleh mencetuskan kekacauan dan ketidakstabilan politik di seluruh dunia. Fenomena ini telah pun berlaku di beberapa buah negara seperti di Mesir, Cameroon, Maghribi, Senegal dan Burkina Faso, yang dilaporkan telah berlakunya tunjuk perasaan dan rusuhan. Negara-negara di rantau Asia pula dibayangi kebimbangan berikutan dengan tindakan 3 buah negara pengeluar beras utama di dunia, iaitu Brazil, Vietnam dan India, yang menghentikan ekspor bahan makanan asasi tersebut untuk kepentingan kegunaan makanan dalam negara masing-masing. Keadaan ini menyebabkan kekurangan beras di pasaran dan sekaligus harganya meningkat. Mengikut laporan kajian PBB bermula pertengahan 2007, harga purata makanan telah meningkat sehingga 40%. Dan kenaikan harga barangan mungkin berlanjutan sehingga bertahun-tahun lamanya, dan berkemungkinan besar menyebabkan 100 juta penduduk dunia menjadi miskin atau kebuluran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, krisis makanan adalah merupakan isu dunia sejagat. Krisis ini antaranya disebabkan oleh kemerosotan hasil pertanian di seluruh dunia, kesan bencana alam, dan kenaikan harga minyak melambung tinggi berterusan di pasaran antarabangsa yang menyebabkan kos pengeluaran penghasilan pertanian meningkat serta bertambahnya penduduk dunia. Selain itu, tabiat membazir juga turut menyebabkan krisis makanan. Menurut penemuan kajian Persatuan Pengguna Pulau Pinang pada tahun 2006, didapati bahawa 20,000 tan sisa gubahan dijana setiap hari, di mana 45% daripadanya adalah merupakan makanan terbuang. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana negara kita masih belum mengalami krisis makanan di tahap kritikal. Pelbagai keperluan asas harian masih terjamin dan mudah diperolehi. Namun demikian, langkah-langkah segera perlu dilakukan untuk menghadapi isu ini daripada menjadi kritikal. Justru itu, mimbar ini menyeru semua pihak di negara kita ini agar sama-sama menangani isu ini dengan mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, bersama-sama mengamalkan budaya hidup berjimat cermat di semua peringkat, sama ada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Allah memberi peringatan bahawa pembaziran akan menjejaskan kesejahteraan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maksudnya, dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Kedua, mempertingkatkan sumber ekonomi berasaskan pertanian ke arah pengeluaran sendiri dan mengurangkan pergantungan kepada makanan import. Mengikut sumber Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, pada tahun 2000, Malaysia mengimport makanan bernilai RM10,500 bilion setahun, termasuk RM400 juta bekalan beras. Berdasarkan penelitian, tanah pertanian di negara kita masih banyak, tetapi sebahagiannya terbiar dan tidak diusahakan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, bersama-sama membantu pihak berkuasa memerangi kumpulan yang tidak bertanggungjawab, yang cuba mengauk keuntungan dengan menyuruh dan menyelundup barang makanan yang secara jelas bertentangan dengan kehendak agama, undang-undang. Di samping ia merupakan satu perbuatan
untuk mengkhianati bangsa dan negara kerana lebih mengutamakan kepentingan diri semata-mata. Keempat, bermuhasabah diri dengan menginsafkan kesilapan dan dosa-dosa kerana mengabaikan tuntutan agama, sama ada di peringkat individu, keluarga, masyarakat dan negara, dengan memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qasas ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir. Laula amanna Allah 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Maksudnya, dan orang-orang yang pada masa dahulunya bercita-cita mendapat kekayaan seperti Qarun, mulai isdar sambil berkata, wah, sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan dialah juga yang menyempitkannya. Kalau tidak kerana Allah memberi pertolongan kepada kita, tentulah kita akan dibinasakan dengan tertimbus di dalam tanah seperti Qarun. Aduhai, sesungguhnya orang-orang yang kufur nikmat Allah itu tidak akan berjaya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, lima yang mulia ini menyeru agar kita dapat mengambil iktibar daripada kisah Nabi Yusuf AS dalam menangani krisis makanan, di mana beliau telah mentakwil mimpi Raja Mesir yang telah menasihati kerajaan Mesir supaya menanam gandum selama 7 tahun berturut-turut. Dan pendapatan hasilnya adalah disimpan untuk menghadapi musim kemarau yang akan menimpa negara tersebut selama 7 tahun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yakinlah pada janji Allah. Yakinlah pada janji Allah bahawa keimanan dan ketakwaan yang dimiliki akan dikurniakan rahmat dan keberkatan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu penggunaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.